Assalamualaikum. Cerita ini dari Sabah Keningau. Bayangan putih di kampung Keningau. Kamu mendengar cerita seram yang betul-betul terjadi di Keningau pada masa lalu. Cerita ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Pada tahun 1970, di sebuah kampung kecil di pedalaman Keningau, ada sebuah keluarga tinggal di rumah buluh beratapkan rumbia. Malam itu gelap pekat, hanya pelita minyak jadi peneman. Seorang budak lelaki baru berumur 8 tahun tidur di ruang tengah. Tiba-tiba ketukan kuat di pintu buluh kedengaran. Ayahnya bangun membuka pintu, tetapi tiada sesiapa di hadapan pintu itu. Hanya hutan gelap dan juga bunyi cengkerik. Tidak lama kemudian, bunyi tapak kaki di atas bumbung mula kedengaran, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan perlahan-lahan di atas rumah. Ayahnya keluar dengan lampu minyak, tapi tetap tiada bayangan seorang manusia pun di situ. Budak itu mula gelisah. Dari celah dinding buluh, dia ternampak bayangan putih melintas, kadang muncul di tingkap, kadang di pintu hadapan. Bau busuk seperti bangkai memenuhi ruang rumah. Bayangan itu seolah-olah memerhati mereka, tidak mahu pergi. Orang kampung percaya itu bukan manusia. Mereka kata itu roh penunggu hutan yang marah kerana tanah lama diganggu. Ada juga yang kata roh orang lama yang tidak tenang. Sejak malam itu, keluarga tersebut tidak berani lagi duduk seorang diri selepas gelap menjelma. Mereka panggil Boboizan untuk membuat ritual bakar kematian, baca mantra supaya roh itu tenang. Dan sampai hari ini, orang kampung masih berpesan, kalau kamu lalu kawasan itu pada waktu malam, jangan tegur apa-apa bayangan. Jangan pandang lama-lama. Hormatilah hutan, hormatilah tanah adat. Sekian cerita pendek ini sampai di sini. Jika ada kekurangan ataupun kesilapan, saya minta maaf. Terima kasih.